Kak, kalau sebelum ni page tu konten tak banyak, post ataupun followers, relevan ke untuk buat meta ads ni? Jawapan saya sangat-sangat relevan. Why? Kita kena faham dua benda. Pertama, when kita nak run ads, saya buat rules macam ni. Ads dia bergantung kepada 3 benda. Yang pertama, nombor 1 adalah konten kita. Kau set up lah macam mana sekalipun, kalau konten kau bodoh piang, takkan jadi juga. Yang kedua adalah tactical. Maksudnya setting ads kita bagaimana, ditarget mak nenek. Yang ketiga, saya namakan dia page trust. Maksudnya, when kita run content, silap-silap ada orang yang akan masuk page kita nak tengok dulu berapa followers dan sebagainya. Tapi saya letak di nombor 3. Saya beritahu macam ni ada orang dekat luar sana, ni jujur anak murid saya page trust for kosong followers. Tactical, bodoh piang. Dia buat setup yang paling bodoh. Tapi konten dia memang powerful teruk. Dan dia ada offer yang mengiurkan. Dia ada offer yang wow. Percaya tak? Masuk juga list berdesuk. Sebab apa? Konten. So jawapan saya kat sini adalah semua orang start daripada kosong. Jangan nak tunggu perfect baru nak bergerak. So apa yang you kena buat? You kena fikir satu hari ni 3 konten yang powerful. Yang saya namakan dia ni content awareness, and ni content consideration, ni content conversion. Dalam sebelum ni saya ada buat video cara nak buat konten ni, you boleh tengok. Yang di mana 3 konten ni lah yang kita akan buat secara yang betul dan kita set up ads dulu. Kalau bodoh sangat pun tak apa, set up je ads dulu. Yang konten dia penting. Ada offer yang wow. Percaya tak list akan masuk. Lama-lama dekat situlah korang akan meningkatkan followers. Percaya tak? Ada orang yang followers dia padu teruk 1 juta sebagai contoh. Tapi konten bodoh, offer pun tak wow, tak convert juga. Jawab. So please, gerak je. Fikir konten yang paling powerful dan jangan takut, jangan malu apabila korang start daripada kosong. Semua orang start daripada kosong. Menjawab. Korang cuba komen sikit apa masalah korang, saya akan bantu.